taman. So now Tira dekat Cameron Highland. Trip ni actually sangatlah tiba-tiba. Dia actually tak tiba-tiba, tapi dia macam tiba-tiba. Patutnya plannya esok kita orang datang, tapi tiba-tiba datang hari ni. And hotel pun Tira baru book semalam. Hotel yang kita orang nak duduk ni pun dia macam tiba-tiba. Ni kita orang dah sampai dah dekat depan hotel, nak check in. Hotel dia hotel yang macam mana dia kecil je. Dia macam tak nak bagi tahu kat mana. Kalau nak Tira bagi tahu, korang kena tengok sampai habis. Korang kena like, korang kena share, baru Tira bagi tahu hotel ni dekat mana. Okay. And harga hotel ni tak mahal sangat and tak murah juga. So hotel ni dia kecil je. Dia macam dekat shop lot je. Tapi dia cantik tau. Dia sangatlah nampak English depan dia. So Tira harap bilik dia pun okay, nice, cantik. So saya akan berpuas hati walaupun harga dia tak mahal. Okay ya. So actually keluarga mertua Tira akan datang ke sini. Diorang yang ajak datang sini. So macam Tira rasa macam sehari je macam penat kan nak datang. Hari Sabtu datang, hari Ahad dah balik. So Tira dengan husband decide untuk datang awal sehari. So kita orang book lah hotel ni. So Tira nak tunjuk kat korang hotel, macam mana hotel yang Tira duduk ni. And Tira pun first time nak pergi tidur dekat hotel ni. Ya Allah, hotel ni mostly Tira rasa video kali ni main point dia adalah nak tunjuk hotel kat Cameron ni lah. Sebab Tira rasa korang pun dah selalu dah datang Cameron. Dia rasa mesti korang dah pernah datang lah Cameron. So Cameron tempat dia tempat biasa-biasa je lah kan. Tempat apa tu. And Tira pun tak tahu Tira nak pergi mana. Sebab trip kali ni trip santai je. Kita nak ambil angin Cameron Highland je. Angin dia yang sejuk, yang tenang, yang best ni. Yang kita takkan dapat dekat mana? Dekat mana ya? Kita takkan dapat dekat KL, dekat Selangor, dekat Kedah. Kita takkan dapat. So kita akan dapat ni hanya di Cameron Highland ya. So Tira nak cari strawberry, nak cari ubi. Tira nak pergi cari balik bayam goreng bayam goreng yang sedap tu. Tira harap ada lagi. So itu je lah kot. And esok mungkin trip dia kita akan ikut trip ayah mertua Tira. Kita ikut je diorang nak pergi mana. Mungkin kalau diorang tanya kita suggest lah kan. Kalau diorang ada tempat dah kita ikut je macam tu. And hari ni pun tak ada plan nak pergi mana sangat pun. Santai-santai je. Kita relax, tenangkan diri and cuci mata. Okay? So jom kita pergi check in hotel dulu. Tira akan tunjuk bila Tira dah masuk dalam bilik hotel. Okay? Okay. Jumpa kat dalam bilik hotel. Wow. This is the room. Dia tombol rosak. Wow. Okey lah yang kan. Ni kita boleh nampak views dari sini. So kita orang ingat nak parking kat situ, tapi macam tak ada parking je yang. So tara. Ini. Oh ni ada. Tengok toilet dia okey tak? Cantik. Ni macam baru renovate je. Kan? Okey lah.
Bye. Lepas tu ni, tengok tu. Ni ada TV kat sini. Okay lah, sofa cantik. Sini boleh tengok. View ini ya, belakang. Mantap. So ni lah biliknya. Tira book harga dia tak sampai 200 and dapat bilik yang macam ni. Okey lah, bagi Tira suka kalau bilik tu ada tingkap and dia bersih and dia cantik. Macam interior tu tak kisah sangat, asalkan macam okey lah macam ni kan. Hotel dia pun duduk betul-betul dekat pekan yang dekat dengan station bus tu. So boleh turun bawah, ada family mart 24 hours, boleh jalan-jalan kat depan. So sangat function ya. Walaupun hotel dia kecil tapi cantik. Dia mengingatkan Tira dekat hotel dekat Itali yang Tira pernah pergi dulu. Kita orang dulu duduk hotel kat Itali pun macam ni lah. Dia kecil je tapi dia cantik. Apa yang nak cakap tentang hotel ni? Sofa? Ya, okey lah. Okey lah. Tapi kebersihan dia macam so-so lah, so-so. So-so. Tapi okey lah juga. Tak adalah nampak macam hotel bajet sangat kan. Korang rasa nak datang Cameron, nak tiba-tiba and semua hotel lain dah full and mahal, korang boleh datang try duduk hotel ini. Okey. Siapa nak bagi kat Ayang bilik macam ni untuk harga bawah 200? Nampaklah. Tak senonoh lah sebenarnya. Tira nak pergi toilet. Kita jumpa kejap lagi. Tira akan keluar pergi cari my bayam goreng. Okay, try yang. Malu, dia malu. Dia malu guys. Ni lah muka-muka malu ni. Depan kedai. Biarlah. So, Tira nak rasa Padin kopi ais dekat tepi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya minta kurang manis. Dia pekat lah. Tapi kurang manis. So, okay. Boleh try. Murah je, RM5. RM5 je guys. Kereta belakang. An hour later. Tadi dah rehat dah. Semualah dah cuci apa yang patut, bersihkan diri. So now kita nak keluar sebab sekarang dah pukul 5 lebih. Okay. So my husband tengah siap-siap, tengah dalam toilet. So dah tudung ni mungkin taklah nak macam mana ya. Saya pun tidak tahu macam mana. Cara guna pin ni, nampak tak tu? Sebab dia tak akan merosakkan tudung. Kita akan pakai lipstick from this brand. Tira suka warna dia. Warna dia is small white berry Psycho. Korang mesti tak familiar, tapi dia adalah sebuah lipstick yang Tira suka jugalah pakai. Sebab warna dia, saya suka warna yang macam ni. Dia tak terlampau merah, tapi dia tak terlampau nude sangat. Sebab muka Tira tak boleh nude. Kalau nude nanti akan nampak pucat ya. Lepas tu ni from Miss Tint, Tira punya lip glaze. So macam ni nampak, macam tu kan. So kita akan pakai lip glaze bagi dia nampak moist sikit. Dah siap, tengah tunggu
my husband je siap. Tira kalau pergi berjalan memang excited dia. So, macam mana tak? Tira beli dekat TikTok. Kalau korang nak, korang pergi dekat TikTok Tira, pergi kat showcase, korang carilah. Memang ada. I love this makeup bag. So pink, so me. Tapi dia ada warna brown, ada warna ni, warna cream pun dah silap. Tapi Tira ambil warna pink sebab I love pink. Itu je sebab dia. So kejap lagi tak tahu nak pergi mana. Sebab sekarang dah pukul 5 lebih. Pergi ambil gambar, pergi dinner tak tahu nak dinner mana lagi. Tapi dekat depan hotel ni macam ada kedai yang best. Tapi I don't know nak makan situ ke tidak. So ya, itu sahaja. Trip yang sangat santai asalkan kita dapat datang Cameron. Itu sudah memadai. Korang nak tengok tak outfit Tira hari ni? Baju ni Tira beli dekat Shein. Tudung TikTok shop. Tira pakai tudung yang bunga-bunga sebab kita datang Cameron kan. Cameron kan macam bunga-bunga. And tadi Tira tengok, ya Allah cantiknya bunga dia orang tanam dekat tepi-tepi jalan kan. Ya Allah cantik. So cantik. Okay. So this is my outfit. Tira pakai skirt hitam, baju pink and tudung hitam yang ada pink-pink sikit. So, korang, Tira dekat K-Farm kan? Ni K-Farm kan? So dekat K-Farm ni lah yang ada bayam goreng yang sedap tu. So jom kita pergi cari bayam goreng yang sedap tu. Jom. Cuaca dia sangat best korang. Best. So cerita dia sekarang. Bayam goreng tu tak ada lah. Wah, banyaknya. Wow, this is so cute. Wow. Ada fish magnet ni. So cute. Tapi kita dah beli hari tu kan. Husband Tira kat depan. Sekejap lagi dia masak kan. So ni husband Tira belikan strawberry coklat. Kita rasa. Saya rasa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Strawberry yogurt. Nah ya. Come. Nampak tak? Sedap. Sedap. Kita orang share je sebab Tira tak nak makan banyak. Diet. Kena. Baiklah semua. Semua? Nak apa? Bayam. Bagi bayam satu. Boleh? Cheese tu pun nampak sedap. Jagon cheese. Tira dah jumpa bayam goreng. Tengok tu. Bayam gorengnya sedap. Tepungnya sedap guys. Serius. Tapi macam mana nak makan guna ni? Tak boleh. So, tengok tu. Dia sedap. Dia still crunchy. Tengok Bismillahirrahmanirrahim. Kedai dia dekat dalam ni. Kat dalam bazar. Bazar K-Farm.
Kia Farm. Dalam tu. Yang satu lagi beli ni. Ni 14 biji RM10. Jom kita try. Hari tu pernah makan dekat Thailand. Yang ni. Ni berbola dekat mana? Sini mana? Cameron. Sedap. Sedap. Tapi yang kat Thailand punya tu lagi sedap. Yang ni dia macam maybe tepung lain kot. Ni pun sedap juga. Tapi yang Thailand punya sedap lagi. Dia tak manis. Nah. Ni warna oren. Tengok tu. Bagus. Ubi sangat bagus ya, tapi goreng tak jetak. Tak sihat je lah. Dan kat sini kan, diorang dah nak tutup. Sekarang kau apa? Kau 6 ya? Pukul 7 je guys. Sekejap lagi nak pergi dinner pula. Tada! Bihun soup. So, plannya tadi kita orang nak makan nasi kerabu. Tapi, rupa-rupanya dia tutup malam. So, kita orang makan bihun soup. Bihun soup. Ayam. Ini apa? Nasi. Dia dengan sup daging. Ini sup daging. Tengok tu. Sejuk-sejuk. Sejuk guys sekarang ni. Serius. Tengok berasap Tira cakap. Asap ni. Dengan ni nasi lemak. Beli nasi lemak. Biasalah. Tamak guys. So jom kita makan. Dia dah bagi. Kita makan sup. Bihun sup daging. Harga dia RM9. So I want to put. Sekejap dia nak rasa kuah dia dulu. Bismillah. Ya. Macam sup utara. Kalau dia telur dadah sedap ni. Padu ni. Boleh minta tadi. Dia sejuk. So, ini adalah bihun sup daging. Orang Malaysia memang dah tahulah bihun sup daging macam mana macam ni kan. Kalau orang Indonesia yang tengok video Tira, sebab Tira tengok ada juga orang Indonesia yang tengok. So, ini adalah bihun sup daging ya, Pak. Enak banget. Enak banget. Bihunnya warna kuning. Warna yellow ya, Pak. Kurang kan? Ya tu. Tiba-tiba ramai guys. Serius. Tak ramai pun. So inilah kedai dia. Sangat sampai. Ni nasi sup daging. Sedap sikit. Okay, makan. Sedap. Sedap. Nasib baik kita orang datang awal sikit. Awal sikit je. Sikit je. Adakah kita membawa rezeki? Dia ada char kway teow agak nampak sedap. Ada dia telur dah. Ada. Tu daging dia. Lembut. Memang ha.
nak makan nasi lemak. Ini nasi lemak ya. Tira memang suka nasi lemak kalau macam ni. Wow, nampak sedap yang. Tengok tu. Nampak sedap, serius. So, mari kita cuba. Ikan bilis dia banyak. Dia ada timun, ada telur. Telur ni besar ni. Tapi nasi macam dah tak panas lah. Sini kan sejuk. Bismillahirrahmanirrahim. Biasa je. Sebab nasi dia sejuk. Dan nasi dia macam cerita panas kan, sedap. Sambal dia okey. Sedap. Manis. Saya suka sambal nasi lemak yang manis. Maniak. Manis. Manis. Sedap. Sedap kan? Cuma nasi je sejuk. Sebab duduk kat sejuk. Panas ni sedap. Nasinya RM3. Tapi ikan bilis dia banyak. Okey lah. Kalau dekat KL, boleh kira. Tahu tak? Betul? Nah. Saya rasa sampai di sini sahaja vlog Tira untuk hari ini dekat Cameron Highland. Kita jumpa in the next episode. Part 2 dekat Cameron Highland. Sayang. Bye-bye.